Tengah petang-petang gini kat radio pukul 2:30 petang, cuaca sangat panas, hot day, 2:30 in the afternoon, listen to Malay music radio. Betul lah makcik-makcik lah. Ni bungkusan alamak, betul lah ni bungkusan yang amazing panas-panas gini memang harus. It's a must. Budak ni orang minta ni macam-macam benda pula dia kasih. Ini untuk siapa? Khalijah, Haikal. Ni dia Royal Ice Pintal. Royal Ice Pintal Batu Malaysia lah kita panggil dulu Aduh, ni asam buih. Asam buih satu. Wow, asam buih flavored. This got asam buih inside. This got asam buih. Memang sedap. One is $1.50. Satu $1.50 sahaja. Very cheap. But you don't order one lah. Awak janganlah order satu. Orang tu nak hantar kan. Awak order macam ni. Saya order berapa 10. Campur delivery $15. Island wide Island wide $15. Minyak dah naik perang dunia kan. So island wide is $15 because of the war, petrol all go up. So understandable lah. I understood. Asam buih flavored, island wide delivery $15. I ordered 10 pieces of this. Dia ada macam-macam flavor. Got all the flavor. Ada satu kali hijau ni apa flavor, I don't know. The green one is what flavor? Green one is pistachio. Okay, nampak tak? Cuaca tengah panas, hot weather like this is nice to nyonyot. Terima kasih Haikal. Petang ini nyonyot duduk rumah. I taruh gelas, so I put in the glass so that you will not drip lah. Dia tak meleleh kan Lama betul tak makan air batu Malaysia ni. Dulu kita panggil ni air batu Malaysia lah. Sekarang Royal Ice Putal. Apa? Ice Putal. The putal is the rubber band lah. Rubber band dia kena putar. So dah dia ada dia punya asam buih. Ada macam-macam flavor. Ada macam-macam flavor awak boleh tengok macam-macam flavor ada. Awak nak kena advance order saya advance order. Dia datang anak ikan datang. Anak ikan handsome, anak ikan tu dah tetap peranjat rambut perang. Telefon lah. Royal Ice Pintal. Okay, power.